Katakanlah dengar 10 kali pun, dengar je lagi. Sama tak jawapan dengan dia. Okay, lepas tu? Ha? Assalamualaikum guys. Back with Telekong Chat. Tapi kali ni bukan bersama dengan mak ataupun adik-adik saya. Kali ini bersama dengan suami saya. Okay, tapi ini for the first time kita bawa Ustaz Haris dalam Telekong Chat. Telekong Chat, lepas-lepas semayang chat apa? Macam tu. Tapi tak, ini with audience, with korang semua dan Lufa Babes. So, bring it on. Kita menunggu waktu selepas antara isyak ke tarawih. Sebab kenapa? Time tu kadang kita dah kenyang. Okay. Satu. Lepas tu time tu adalah waktu yang paling tenang sekali dalam banyak waktu untuk hari lah. Okay. Sebab kita duduk senyap, tengok orang mengaji, duduk kat masjid, tak lambat semayang. Bulan-bulan lain, problem kita semayang isyak lewat. So waktu itu sebenarnya menyelamatkan kita semua. Tambahan kita boleh semayang tarawih sikit selepas tu. Alright. Kalau I look forward the most bulan Ramadan adalah untuk dapat malam Lailatul Qadar lah. Itu I punya goal atau target. Tiap malam? Taklah, maksudnya every Ramadan apa yang I paling look forward. Untuk make sure dipilih oleh Allah untuk dapat malam tu. Dan dapat buat amalan yang lebih lah daripada biasa macam tu lah. Okay. Macam belagak pula nak jawab benda ni Macam rasa macam aku Ramadan nak semayang baca Quran. Tapi sebenarnya you tak tahu ramai yang dengar ni kata nak buat jugalah macam tu. Okay. So kalau nak kata prep tu secara keseorangan, individu kita banyak mendengar fadilat-fadilat tentang Ramadan balik. Walaupun dah dengar, katakanlah dengar 10 kali pun, dengar je lagi. Sama tak jawapan dengan dia? Okay, lepas tu? Ha? Sama ya jawapan dengan Ya. Tengok tak siapa yang bawa jawapan tu sebenarnya. Okay. Tak dah. Tapi tak apa, apa pun setiap kali kita mendengar satu tazkirah yang sama, Allah SWT akan bagi pandangan-pandangan berbeza. You find so many ways of seeing the hadis meaning, the explanation. Allah akan buka POV satu demi satu. Yes. Tapi apa pun kita normalisasikan kebaikan pada bulan nak masuk Ramadan especially, ataupun pada bulan Ramadan tu sendiri. Kenapa dia tambah? Sebab I yang witness kan kat rumah kan, macam mana Haris prep for Ramadan, because it's his macam part of his daily routine dan juga dia punya kerja, macam ada ceramah-ceramah ke sana sini. Jadi secara tak langsung memang dia consistently fill his time and routine dengan ilmiah lah, dengan benda-benda yang ni kan. Jadi itu kelebihan lah sebab you're doing this. Macam as for me, macam mana I prep, daripada Rejab lagi yang mendengar balik ceramah-ceramah Ramadan berulang-ulang kali, seperti tengah masak atau tengah ready dalam kereta, itu momen-momen yang I akan dengar. Lepas tu I akan start baca Quran daripada sekarang lagi untuk tak nak nanti macam gerah lidah nak baca Ramadan, nak baca Quran banyak-banyak dalam Ramadan. So daripada sekarang lagi ada practice untuk tingkatkan, untuk banyakkan bacaan Al-Quran. Itulah.